Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Mana ibu? Reka rindu ibu. Raka sayang, ibu kena stay hospital lagi. Tapi bila ibu balik nanti, ibu bawa adik tau. Lamanya. Tapi Reka tak nak adik. Reka nak ibu. Raika, mari sini dengan Tok Ma. Sini. Raika, pergi naik atas, bawa mainan. Main kat atas, okey? Tok Ma nak cakap dengan ayah sekejap. Okey. Adam, sampai bersalin ke doktor suruh Aminah bed rest? Ya, Ma. Doktor risau kalau dia dekat luar ni, dia akan banyak bergerak. Dan benda tu boleh sebabkan pendarahan. Ya Allah. Habis macam mana Aminah? Macam itulah, stres kat sana. Asyik nak balik je. Kalau macam tu, esok bawa dia balik. Bawa dia balik? Tak apa, nanti Mama suruh Papa cakap dengan Profesor Madia. Dia handle Aminah. So, dia boleh dapatkan doktor dan nurse untuk jaga Aminah dekat rumah. Okey? Kau ni degil kan, Mia? Ha? Kalau duduk hospital, at least ada doktor, ada nurse boleh tengokkan kau kalau apa-apa jadi. Sama juga. Kau tak tahu tau. Aku penat duduk sini. Aku boleh jadi gila lah kalau aku lama-lama kat sini. And plus, aku nak balik. Aku nak jumpa Raikal. Aku rindu tau anak aku tu. Mia. Aku kena berhenti kerja daripada madrasah tau. Why? Aku kena kerja dengan kakak aku. Kalau aku kerja dengan dia, aku tak bolehlah kerja kat madrasah kan. Tapi tak apa. Aku dah cari dah orang yang sesuai untuk gantikan tempat aku. So, jangan risaulah Yelah. Dah dapat ke? Belum lagi. Susah nak cari staff sekarang. Orang semua demand. Tapi tak apa, insyaAllah ada. Kau relax je. All the best. Hai Puan Aminah. Macam dah tak sabar nak balik dah nampaknya tu. Puan Aminah, saya tak boleh nak bohong yang saya dah approve Puan Aminah balik hari ni. Cuma tolong jangan banyak bergerak. Saya nak Puan Aminah bed rest sekurang-kurangnya 20 jam sehari. Hah? 20 jam? Puan Aminah, saya sangat berharap Puan Aminah ambil serius pesanan saya ni. Ya. Ini penting bagi Puan Aminah sedar yang keadaan Puan Aminah sangat kritikal. Yelah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau lindungilah anakku Aminah dari segala keburukan, ya Allah. Kau kuatkanlah rahimnya sehingga hujung kandungannya, ya Allah, ya Tuhanku. Mohon kepadamu. Amin, amin, amin. Amin. Umi, berani ya Aminah keluar dari hospital? Dia tak sayang anak ke? Kenapa Zika cakap macam tu? Tak adalah. Dah sasar doktor cakap kandungan dia bahaya. Tak hilang-hilang lagi degil si Aminah ni, Umi. Kalau Zika lah Umi, tak adanya. Umi. Zika sebenarnya teringin sangat nak makan masak lemak ketan yang Aminah buat tu. Zika ada tanya Sally tapi dia tak tahu resepi. Umi tahu tak? Umi pun tak tahu. Umi, boleh ke Umi tanyakan
Yelah, Aminah kan dah keluar daripada hospital. Mesti dia boleh angkat telefon. Zika tanyalah dia sendiri. Puan, jangan buat. Biar saya yang buat, ya. Puan tolong baring, ya. Pinggan kosong je Kak Tipa. Bukannya berat pun. Tak boleh juga. Sebenarnya Puan ni tak boleh buat apa-apa. Puan tahu tak? Kalau Tuan Hamid dengan Puan Habibah tahu hal ni, saya kena marah tau. Silakan. Tolong saya, ya. Duduk. Saya ni dah bertahun jadi CL, Puan. Ramai ibu-ibu macam Puan saya jaga. Cuma satu je saya minta. Jangan degil dengan nasihat saya. Boleh? Kalau saya baring je hari-hari Kak Tipa, saya penat tau. Saya kena gerak sikit. Sebab itulah mertua Puan tu upah saya. Mana yang sakit bagi tahu saya urut. Mari saya bantu. Bagi Puan selesa. Allah. Ni, stokin pun tak pakai. Tak sejuk. Okey? Kan tanda degil tu ada. Tak apa. Saya bawa keluar ni dulu, ya. Satu garis lagi. Saya tak faham lah. Kenapa susah sangat? Orang lain saya tengok senang je mengandung. Sabar ya sayang. Ya? Abang tak nampak ke saya ni dah lama dah bersabar. Ha? Kalau Asyik nak kena sabar je, saya ni pun boleh jadi gila tau tak? Saya nak buat IVF lah. Abang rasa tak perlu. Kita kan masih muda sayang. Sampai bila nak tunggu je? Abang, saya ni, saya malu tahu tak? Urusan zuriat ni urusan Allah. Awak boleh jawab macam tu. Dan awak tak perlu malu pun. Sayang, dalam Quran, Surah Ash-Shura ayat 49-50, Allah ada sebut, Dia yang menentukan sama ada diberikan anak lelaki atau perempuan atau kedua-duanya sekali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berhak untuk tidak memberikannya. Jadi siapa kita untuk persoalkan kurniaan Allah? Apa yang kita boleh buat sekarang ni, kita jangan putus asa. Dan pada masa yang sama, kita jangan putus doa. Ya?